Kenapa abang balik rumah lagi? Saya ingat abang dah tak tahu jalan rumah dah. Baru sekarang nak balik. Dah tengah lagi buta baru ingat saya. Tolonglah abang yang. Jangan marah abang macam ini. Kalau selalu yang marah abang macam ni, kecut lah badan abang. Abang janji, abang tak ada minum lagi. Abang tak ada mabuk lagi. Abang tak ada perempuan di arah lagi. Abang tak ada arah. Itulah. Jadi abang dah tak janjilah abang tak balik malam-malam lagi. Sekarang baru ingat saya yang besar ni, isteri abang. Dulu abang janji tak nak minum, tak nak mabuk, tak nak dandut. Sekarang abang janji lagi, tak ada GRO lah, gigolo lah. Sekarang abang pergi jahanam. Abang tahu tak? Abang tu dah full, dah berhubungan. Dan gigi pun dah tak ada. Sekarang ni, bubur kata mari, rumah kata pergi. Sebelum saya naik hantu, naik share, abang mengapa? Abang pergi, abang tahu tak? Pergi! Maafkan abang. Maafkan abang. Kau apa ni kau ni? Kau nampak tak ni orang tua ni? Yang kau sebab sekarang ni kenapa? Kau maki hang orang tua ni kenapa? Agama apa kau ni? Mak abang kau tak ajar kau ya? Akak ni kenapa? Kenapa kau tanya aku? Kau ni patutnya masuk neraka tu tak? Tu kubur tu, rumah kau bukan rumah ini. Aku pantang kalau orang kau hajar orang tu. Makcik tak payah panggil penantu tengok ayah. Biar saya uruskan. Kau jangan campur ni. Aku nak ajar perempuan ni. Perempuan aku ajar orang tua dia tak? Memang. Sini. Kita tengok gambaran kau. Apa gambar pula? Kau jangan nak. Kau terberangkan aku lah. Aku tak berhati kau jangan perempuan ni. Ini perempuan mabuk mana ni? Sebenarnya Kak, kita orang sedang buat penggambaran drama. Penggambaran drama masuk TV. Wan. Bukan cerita orang kampung. Gambaran lah ni. Ni berlakon je lah. Bukan betul-betul. Tak ada. Kalau betul-betul dia bawa parang. Saya minta maaf ya. Dek, minta maaf ya. Akak tolak. Cantiknya engkau. Saya minta maaf ya. Cerita apa ni? Neraka dijauhi, syurga didekati. Minta maaf ya semua ya. Minta maaf ya. Saya tak tahu maknanya orang kampung. Minta maaf ya. Terima kasih ya. Seronok juga jadi pelakon ni. Mesti glamour. Alah, jahanam dramaku. Setan. Itulah Pak Ahmed. Lain tahun, lain bulan, lain minggu, lain hari. Kalau jadi penerbit, jadi penerbit. Jangan nak berlakon. Itulah tamak. Dah. Semua balik. Okey. Kita mula semula. Okey. Roll kamera. Rolling. Action. Action! Cut! Kalau macam tu rupanya jadi pengarah, senang je lah kan. Semua orang boleh jadi pengarah. Action cut. Siapa pun boleh buat macam tu. Aku pun boleh jadi pengarah kan? Mak, apa yang action cut dari tadi ni? Kau ni sibuk je lah. Daripada mana ni? Daripada rumah Abah lah. Mak, tadi kan Abah tengah tidur kan. Lepas tu dia asyik sebut nama Mak je. Agaknya Abah tu rindu kat Mak kot. Tak ada makna ni nak rindu. Biar dia simpan rindu dia tu. Namanya Joya binti Susah Payah. Seorang yang tabah, tidak mudah goyah, mulutnya manis umpama perencah. Belum mendapat hidayah, sebab itu mulutnya laser. Na'udzubillah. Sebagai seorang janda, dia mengusahakan keripik pisang secara kecil-kecilan. Yang comel macam teddy bear ini adalah anaknya.
Suraya atau dikenali juga sebagai Debab kerana berat badan yang melampau. Dengan Nabi SPM lah tu. Dan seorang lagi anaknya, Syak Wasangka. Kehebatannya, gagal STPM sebanyak 3 kali. Yang ini Daud, bekas suami si Joya. Lama sudah bercerai. Itu yang duduk rumah sebelah menyebelah. Kenapa, Mak? Tak ada apa. Ha, Mak, ni akaun debit kredit jualan keripik pisang, Mak. Ha, Ebab dah kira. Bulan ni saja dah naik 15% daripada bulan-bulan sebelum ni. Ha, dijangka mampu meningkatkan saham BSKL, Mak. Ha, tak sia-sia kan? Ebab belajar akaun. Hebat tak? Oh, Kekanda. Ampunkanlah Adinda. Adinda berjanji. Adinda tidak akan menjadi isteri durhaka. Lepaskan kaki kau. Tidak. Kau adalah isteri durhaka. Aku akan hantar kau ke neraka jahanam. Amran, bila masa ada kuasa-kuasa pelik, kuasa-kuasa gaib ni? Dia rasa tak ada. Itulah. Cut! Abang Amit yang dirahmati Allah, mana ada dalam skrip? Yang jadi pukau-pukau ni semua mana ada macam buah Mak Arif ni? Macam kartun lah, Pak Amit. Aku suka lah. Aku punya duit, aku punya drama. Aku kan producer. Aku bayar kau kan? Betul lah tu, dah betul lah tu Pak Amit yang bayar. Tapi mana Pak Amit boleh tukar-tukar cerita macam ni? Nanti kalau stesen TV marah macam mana? Pak Amit tak ada job. Macam mana? Ya. Tak boleh? Tak boleh lah. Kita kena buat balik lah. Memanglah nak buat balik. Mampa orang tu ni kan. Kau jangan lupa kau close up sikit Dah semua. Mari kita semua buat balik shot yang sama. Stand by. Esok scene apa sih? Besok scene Pak Mit meluahkan cinta dia pada Wan Maimunah. Scene tu sampai malam tau. Oh, malam Kita ada masalah. Masalah apa pula? Patutnya Wan Maimunah datang petang ni. Tapi flight delay, malam besok sampai. Macam mana sih? Kena habiskan malam besok scene ni. Macam ni. Mau tak mau, kau cari juga. I'm living like a love song, baby, and I can repeat, repeat. Oh. Apa ni? Buat kejut je lah. Mak mana mak? Mak, biasalah dan macam ni mesti dia pergi meluaskan empayar perniagaan dia. Cek customer. Alah, kalau macam ini nak cari artis payah sangat. Mampus aku. Puan Nawi tu memang berlakon bagus punya tahu. Dia kalau menangis basah semua baju dia. Baru lepas call dia ada teater dekat Istana Budaya. Pula. Alah, siapa lagi? Rosita Cewan. Rosita Cik Wan fully booking 1 tahun dengan Zil Production. Macam mana kita nak panggil dia? Nur Kiria ke apa? No Kiria. Nur Kiria. Dia mesti boleh. Cepat call dia. Kan
senang kalau abah dengan mak berbaik balik. Nak makan pun ada orang masakkan. Ni tak. Nak makan pun kena curi-curi. Apa? Tak larat lah dengan mak kamu tu beletih. Popek. Susah juga nak cari pelakon ni. Yelah. Nohiria busy juga. Tengah syuting Beda Tongges berhari raya. Alah. Alah, mana nak cari artis ni, Kita nak bagi dia job pun payah sangat, Aduh. Apa kata? Kalau kita buat uji bakat untuk orang kampung, manalah tahu ada yang berbakat. Macam mana, director? Aku ikut aja. Saya boleh berlakon. Siapa nama awak tadi? Kia? Joya. Oh, Joya. Awak dia bagi satu watak. Cuba awak ketawa ikut suka hati awak lah. Hei, orang tua. Kau nak jadi gangster ya? Kau lupakan je lah. Muka macam muka pecah rumah. Gigi pun tak ada. Ada hati nak jadi gangster. Aku rasa rumah kau tak ada cermin kan? Kubur kata mari, rumah kata pergi. Piah! Apa ni? Aku pula. Bagus je. Tak apalah. Kau kutuk aku ya. Tapi cuba kau jadi ibu garang dalam filem Ibu Mentuaku. Apa dia? Magistrat? Ahli mucik? Jangan kau menangis di sini. Pergi kau dari sini. Garang tak? Bagus. Bagus ya. Lagi satu pasal P. Ramlee. Macam mana? Lagi satu pasal cerita P. Ramlee, bodoh. Lagi satu macam cerita P. Ramlee. Itu cuba kau menangis. Keluarkan air mata sampai basah baju. Alah Kasim. Mampukanlah Mak Kasim. Janganlah buat Mak macam ni Kasim. Ampunkanlah Mak. Kau lah menantu Mak dunia akhirat Kasim. Kasim. Macam dari sini bagus. Bagus. Memang bagus. Ya, bagus je ya. Sampai menungging-nungging. Besok syuting. Besok syuting? Besok aku syuting! Tonggi aku masuk TV kan? Masuk TV. Ini betul kan? Betul. Nanti dah habis syuting nanti saya pulang balik. Kedai aku tak masuk. Kak Joya, kamera kat situ. Kak Joya dari dapur, keluar berjalan, melutut di depan Pak Mik yang duduk kat sofa tu. Pak Mik ni kononnya suami lah. So, dah hafal dialog lah. Dah, lirik. Liriknya dialog tu, sama lah tu. Okey. Baik, kalau macam tu kita cuba ya. Abang ampunkan Ayang, Abang. Ayang janji Ayang tak buat lagi. Ayang janji Ayang tak curah dengan Abang lagi. Apa hukumnya isteri curang? Kau tahu tak? Surga isteri di bawah telapak kaki suami. Abang, Ayang janji. Ayang takkan curang lagi. Ampunkanlah Ayang, Abang. Ampunkanlah Ayang. Ampunkanlah Ayang. Bagus. Bagus dialog tu. Abang Bran, boleh? Boleh. Assalamualaikum. Kenal? Ya, saya. TO suam satu. Betul bagilah benda
ringan-ringan pisang goreng, mi goreng, kami goreng ke apa sajalah. Hari ni goreng-goreng tak ada, minuman saja. Ai, dah kenapa? Hari-hari ada, tiba-tiba hari ni tak ada. Kenapa? Hari ni tonggak aku tak ada. Tonggak nak masak tak ada. Tonggak aku masuk TV. Tongkes masuk TV? Betul Yunus. Biar mulut gagap, jangan otak pun gagap. Okey. Roll kamera. Rolling. Action. Cut. Kat mana? Aku kata cut. Cut. Biarlah dekat sini kan. Tadi adik yang baju hijau tu cakap dekat sini. Saya berdirilah dekat sini. Salah ke? Memanglah salah. Lain kali, kalau saya kata cut, maknanya berhenti berlakon. Kalau saya kata action, maknanya mulalah berlakon. Faham? Alamak. Minta maaf ya semuanya. Saya tak faham. Minta maaf ya Tuan Pengarah. Jadi maknanya sekarang ni bila Tuan Pengarah cakap action, maknanya saya mula berlakon. Bila Tuan Pengarah kata saya cut, maknanya berhenti berlakon. Dah faham? Faham. Kita buat sekali lagi ke? Ya, mestilah buat sekali lagi. Oh. Tembak. Roll kamera. Rolling. Action. Abang! Saya minta ampun, Abang. Saya janji saya takkan curang lagi, Abang. Ampunkan saya, Abang. Apa hukumnya isteri curang? Kau tahu tak? Surga isteri di bawah telapak kaki suami. Tahu tak? Abang, saya janji saya takkan curang dengan Abang lagi. Ampunkan saya, Abang. Abang, ampunkan saya, Abang. Kang! Bagus! 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 Saya tak sangka yang Cik Joya ni mempunyai bakat yang luar biasa. Kalau nak tahu, itulah lakonan. Betul ke bagus? Betul ke? Bagus. Asalkan aku punya tongkeng dapat berlakon jadilah. Betul dah ni. Tongkeng berlakon. Lakar apa. Daud, si Joya dan Dekau tu dia jadi pelakon sekarang. Tadi aku tengok dia berlakon dengan Mak Gurka. Mak Gurka tu bukan calon-calon orang. Jahanam. Janganlah buat saya macam ni. Ampunkanlah saya. Jangan buat saya macam ni. Ampunkan saya. Asti! Tolong! Tolong janganlah bakar saya. Tolong! Ya Allah. Orang tua mana yang kena ikat? Mak aku! Tolong lepaskan aku! Tolong! Mak! Tolonglah lepaskan aku ni! Tolonglah! Mak! Tolong aku! Siapa yang ikat mak tadi, Mak? Siapa ikat mak dengan pukul getah? Dengan tonggeng sekali ni, Mak? Siapa yang dulu jana? Nak masak mak dekat sini, Mak? Ya Allah! Kenapa mak tadi macam ni, Mak? Siapa mak cakap? Hei! Cut! Jahanam! Alah! Kenapa kau masuk? Mak tengah buat penggambaran lah. Nampak tak tu? Tuan Pengarah tu. Hei! Macam dah dia cakap kat. Kalau jatuh jangan kat. Teruskan. Sudah. Alah! Sakit aku. Hei, kau ni. Siapa suruh kau interframe? Siapa kau ni? Siapa suruh interframe? Kalau gitu, bagilah saya berlakon. Saya boleh jadi tongges. Biar mak saya peluk saya. Tak payah.
Keluar sekarang. Aduh, Syak, kita bilang kau. Susah tau tak mana buat watak ni. Masa kau kena mak kena buat sekali lagi ni. Tapi duduk tepi saya. Duduk tepi saya. Manalah saya tahu. Apalah buat cerita. Tonggay buatlah tong tahi ke apa ke. Banyak cerita orang lain macam-macam tong ada. Susah. Ada je kacau. Dah diikat mak kita tu. Apa kau ingat? Mak aku tu apa? Ha? Ikan bakar? Ha? Ayam golek? Sudah, kita habiskan soal ni. Break. Nak masuk maghrib ni. Mari kita pergi berjemaah. Engkau semayang tak? Jomlah kita pergi. Hebat je, Mak. Mak, hebat betul lah, Mak. Mak berlakon tadi tu. Rupanya Mak ada bakat terpendam, Ya. Betul Mak, semalam saya mimpi. Saya duduk dekat Istana Budaya. Mimpi. Aduh. Ini bakat terpendam ni yang buat mak akan glamour satu hari nanti. Bila mak dah glamour, masa itulah bapak kau akan melutut dekat kaki mak ni. Tahu tak? Kau tengoklah nanti. Ya. Mak, lepas ni kan, mak mesti glamour kan? Mestilah. Cuba bagi tahu dengan mak, siapa orang dalam kampung kita ni yang jadi artis? Mak seorang je kan? Nanti mak punya taraf ni akan setaraf macam tu pelakon Fauzanawi, Lisa Surahani, Era Fazira, si Eli Suryati. Silap-silap lepas ni mak pukul semua diorang tahu. Bestnya mak. Hebat sebagai anak mak. Bangga dengan mak. Yolah. Oh, bulan. Oh, bintang. Dengarkanlah isi hatiku ini. Aku merinduimu setiap saat. Di manakah dikau? Datanglah dikau kepadaku. Aku merinduimu, wahai sayangku. Kat. Bagus, Joya. Bagus. Kau memang bagus. Kau dapat menghayati lakonan kau. Sorry Kak, tunggu saya. Tak apa. Akak sini. Ha? Ni duit. Terima kasih Kak tolong saya dalam cerita ni. Ni, akak nak tanya, drama ni bila keluar? TV berapa? Jangan lupa bagi tahu, Cerita dia keluar hari Rabu, 9 malam. Slot, Mari Insaf. Ya, mak banyak ni duit. Di 10 malam ini, slot Mari Insaf. Kisah tauladan dan pengajaran menjadi pedoman. Cerita apa pula ni? Insaf. Akibat derhaka kepada suami, penyesalan sudah tidak berguna. Mak! Tu mak tu! Mak lah! Air mata darah sekalipun yang mengalir tidak mampu menjernihkan kisah lampau. Betul lah ni, Mak! Mak! Mak!
cepatlah ni. Iklan drama Mak ni. Ha? Iklan drama Mak. Cepatlah. Mak, tengok ni. Apa dia ni? Bising-bising apa dia? Mak, tu iklan drama Mak tu. Tu Mak tu. Tu Mak kan? Mak. Yelah, takkan siapa lagi pula. Malam ni jangan lupa pukul 9 malam. 9 malam, Mak. Glamournya Mak. Mak tak sabar nak bagi tahu dengan Makcik Medan, Makcik Kiang kau ni. Cepat. Lancarkan promosi cepat. Okey. Jangan tukar siaran lain tau ya. Pukul 9 ya malam ni Alah, aku nak tengok rancangan masak-memasak Chef Jeffrey dari London lah. Alah, rancangan tu nanti bila-bila pun hari lain pun boleh tengok. Drama aku ni slot khas tau tak? Bukan senang nak tengok aku keluar TV. Yelah. Siapa tu? Akulah. Apa ni? Aku nak beritahu dengan kau lah. Pukul 9 malam ni TV 10. Jangan lupa tengok tau. Mak aku berlakon. Assalamualaikum. Hoi, siapa di dalam? Saya di luar. Tak apalah. Jangan lupa buka channel 10 TV. Malam ni 9 malam. Mak saya berlakon. Pengumuman. Attention please. Kau kunci. Malam ini. Mak saya berlakon, tuan-tuan dan puan-puan. Di TV 10. Syak, berapa banyak kau nak ini? Aku tak nak tepung kau. Sekarang ni aku yang nak bagi tahu dengan kau ni. Jangan lupa pukul 9 malam ni tengok TV. TV 10 ya. Hati-hati. Mula dah. Tu. Abang kau mana abang kau? Abang dia pergi tengok dekat pada awal, Mak. Dia siap pacak skrin besar. Ramai orang kampung tengok kat situ. Seronoknya. Tu. Bulan. Bintang. Joya. Ya Allah, aku tahulah. Semua orang tahu kau lah. Diam boleh tak? Popular dah. Janda aku. Mak. Tolong, Mak. Mak masuk TV, Mak. Pengimpi aku. Ni mak tak mimpi ni kan? Betul tu, Mak. Mak bukan mimpi lah, Mak. Seronoknya. Seronoknya, Mak. Masuk TV. Mana mak masuk TV? Cerita mak je keluar daripada TV. Tonggi aku. Tonggi saya. Dah lah. Sibuk dengan tonggas ni. Kau orang perasan tonggas kecil. Warna biru tu. Joya. Mak, sedihnya, Mak. Sedihnya. Joya,
Cantiknya bukan main. Dari mana ni? Mestilah pada pekan. Berbalik shopping. Aku berbalik butik ni. Cantik tak baju aku? Cantiknya. Wah, Joya. Semalam aku tengok kau berlakon. Ngalir mata aku, Joya. Tak sangka kau pandai berlakon, Joya. Meletup nanti tahu. Itu maknanya bakat terpendam. Bukan semua orang ada bakat macam aku kan. Yang si nangis yang kau tengok semalam tu, itu air mata tu bukan air mata tipu tau, air mata betul tau. Aku tak pakai air-air ni semua. Glamournya kau Joya sekarang. Susah tak berlakon? Alah, nak kata susah sangat tu tak adalah kan. Orang kata benda ni semua ni pasal bakat. Lagi satu, pengalaman tu yang penting. Ni yang paling penting sekali, orang-orang yang terpilih je dapat masuk TV ni. Kak, seminit je tau. Sebab ramai lagi peminat kat luar tu. Sekejap, Joya. Kau sainkan untuk anak aku. Hidung. Pasal? Pecah rekod. Penonton yang tertinggi. Syukur alhamdulillah. Bersyukur saya. Tak sia-sia saya jadi director. Nak dapat 1 juta ni pun bukan senang. Lagi satu. Stesen TV minta aku jadikan drama ini bersiri. Tetapi ada syarat. Pelakon utama dia mesti dikekalkan si Joya. Adik-adik, pakcik-pakcik, anak ikan semua, minta maaf ya. Saya rasa mak saya pun dah penat saya autograf tu. Jadi kita sambung besok lah ya. Besok pagi. Boleh datang saya autograf besok. Masalah dia tangan mak saya tu dah nak putus dia kawan kerja kan. Besok-besok lah. Kalau boleh datang awal ya, takut ramai orang nanti beratur. Ya? Datang awal. Besok akan dibuka, pintu akan dibuka jam 7 pagi. Ya? Boleh ambil nombor dulu. Boleh. Ya? Jumpa. Bye-bye. Tata. Aduh, aku pun penat ni. Glamour betul mak aku. Peminat mak. Dah tak ada dah ke? Dah, saya dah suruh dia orang balik dulu lah, Mak. Kalau macam ni lah Mak punya popular, Mak. Daripada pukul berapa tadi? Daripada sebelum subuh sampai ke waktu syuruk. Penuh dengan orang. Popular betul lah mengalahkan Rosita Cik Wan. Walaupun Rosita Cik Wan tu lagi lawak pada Mak. Itu masalah dia. Kurang ajar kau ya? Berani kau bercakap dengan pelakon popular macam Mak ni? Diam. Hello? Ya, saya Joya. Yelah, saya lah yang berlakon cerita tu. Kenapa ya? Oh, ya ke? Boleh. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Siapa tu, Mak? Apa ni? Skandal? Kasih gelap? Siapa? Ini wartawan lah. Wartawan telefon Mak. Dia nak temu ramah Mak. Glamour lah Mak lepas ni. Seronoknya jadi orang glamour ni. Lepas ni, Mak akan mengalahkan Rosita Cik Wan kau. Faham? Beda, cuba kau baca ni. Tengok apa dia kata. Joya pelakon baru yang mantap. Mantap! Wah, Joya. Kau kerosak khabar. Cantiknya kau, Joya. Tengok tu. Tengok bibir dia merahnya. Tengok dia punya ni. Ya Allah, rambut dia tinggi waktu. Alamak, cantiknya dia. Tak sangka aku, Joya. Meletup kau. Ya Allah. Kau jangan lupa aku ya, Joya. Jangan lupa aku. Kita saudara kan? Kita saudara? Of course lah. Kau dapat cakap orang putih, Joya. Bagusnya. Aku bangga lah dengan kau. Joya, of course tu apa? Mak ni memang dah tak nak balik kampung Mana tahu ni. Mak nak ikut. Mak pergi KL. Boleh jumpa artis. Mana boleh. Awak tu sekolah lagi.
Kau duduk je dengan abang kau kat sebelah rumah tu. Alah, nanti kalau mak dah makin glamour, mesti mak dah tak nak balik kampung lagi kan? Abang kau mana? Abang malam ni giliran dia tidur rumah abang. Dia panggil dia. Mak nak bawa dia pergi KL. Mak nak suruh dia jadi pengurus mak. Hati kan semua ada pengurus. Takkan mak tak ada pengurus? Apa bunyi macam kereta rosak ni? Dia panggil abang kau sekarang. Seronoknya nak jadi artis. Artis jalan lain kan? Mana dia jalan ni? Mak! Wartawan datang! Nak apa interview? Live! Live? Dut. Semenjak Sejoyah jadi pelakon popular, apa kau ada telefon dia? Alah, telefon buat apa? Kalau aku telefon pun bukan dia nak layan. Yalah, maklumlah sekarang kan. Besok saya akan mulakan penggambaran Neraka Dijauhi, Syurga Didekati, The Series. Dan saya akan buat yang terbaik untuk peminat-peminat saya semua. Saya janji. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada semua peminat-peminat saya yang menyokong saya. Dan juga saya nak tujukan ucapan ini kepada bekas suami saya, Daud Bengong. Saya dah berjaya. Inilah buktinya. Sempat lagi dia kena dengan aku. Hai, saya Syak. Syak mak sangka bin Daud. Saya pun tak sangka lah ini mak saya. Apa? Penat rupanya ya jadi artis ni. Siapa kerja ni wartawan tu cari mak. Terharu pula rasa mak. Mak, jangan cakap macam tu, Mak. Mak sekarang ni dah glamour. Dah popular. Yang paling penting sekali, Syak pun bolehlah tumpang popular juga, tumpang glamour. Mak, lepas tu bila Mak dah popular macam ni, maknanya Mak dah ramai peminat. Mak kena buka ni, kelab peminat. Kelab peminat Joyah ataupun Joyah FC. Kita bawa lah peminat-peminat kita jalan-jalan. Pergi Pulau Jerejak ke. 3,000 malam. Bijak rupanya ya. Ya, Mak. Sebab itulah Mak ambil kau jadi pengurus Mak. Memandangkan kau dah jadi pengurus Mak, kau tolong Mak boleh? Gila kata tak boleh. Tolong apa, artis? Mak, itu gaji pertama Syak ke, Mak? Wah, banyaknya. Ini bukan gaji pertama kau. Ni 500. Kau pergi belikan baju Mak. Kau pergilah cari mana-mana pasar malam. Kau belikan untuk Mak. Apa ni, Mak? Mana kita pernah pergi beli baju? Mana Syak reti? Selama ni kan baju kita kan jiran-jiran sebelah kita sedekah. Siapa cakap kan Mak jual kepek kat kampung? Itulah Mak beli baju untuk korang semua. Takkan Mak pula nak beli baju kat pasar malam. Nanti kalau peminat-peminat Mak nampak, malulah Mak. Kau tak apa, kau tak ada orang kenal. Syak pun malu juga, Mak. Syak kan anak artis. Melawan pula cakap pengurus kita ni ya. Aku ni pengurus ke kuli batak ni? Hari ni Mak ada dalam 20 sen, Mak.
Maknanya hari ni Mak leading lah. Semua orang lain ekstra je. Alah, tak apa. Ini cabaran. Mak kan suka cabaran. Mana tahu nanti Mak dapat pelakon yang terbaik kan? Tapi seronok juga Mak jadi artis ni kan. Rana datang ambil kan. Senang aja kerja. Tu dia. Wah. Apa ni? Takkan nak van buruk ni? Kosak. Macam Mak? Iyalah tu. Dik, salah orang ni. Bukan jalan. Betul. Naik je lah. Inilah dia, Mak. Ha? Ya Allah. Takkanlah Mak artis glamour naik van buruk ni. Apa ni? Masuklah cepat. Aduh. Aduh, Mak. Mak pegang ni, Mak. Tunggu ni. Tak jadi nak ikut, Mak. Aduh, tiba-tiba meragam pula perut ni. Aduh, Mak pergi je lah, Mak. Jangan lupa, Mak. Tutup muka. Pakai selendang. Syah, jangan tinggal Mak macam ni. Aduh. Kau naik. Kita artis tau. Patutnya ambil kita dan kita besar. Ni apa ni? Ambil kita naik van, aircon pun tak ada. Ni van ke besi buruk ni, Dik? Apa ni? Okey. Kita artis tau. Tak baik. So kita tolak van. Dah, cepatlah naik. Dari tu dah tunggu tu. Ya, Datuk. Ya. Saya faham, Datuk. Ya, selalunya untuk 5 episod, saya buat 10 hari. Tapi Datuk minta 5 hari. Ya, saya faham. Datuk tak nak bajet Datuk burst. Saya pun tak nak buang masa saya. Ya, Datuk. Saya akan cuba, Datuk. Ya. Assalamualaikum. Dania, patutnya kan artis popular macam akak ni kan kena dapat layanan istimewa tau. Make up pun patutnya dekat dalam bilik aircon. Bukan dekat tangga macam ni. Nanti kalau orang luar nampak nanti, apalah sendak akak? Malu tau. Hati-hati Malaysia semuanya kena jadi macam ni. Kan? Okey, semua standby. Joya, memandangkan hari ini hari pertama awak syuting dengan saya. Jadi buatlah yang terbaik ya. Okey. Hero ni mana? Kalau dulu, kalau Abah tak ceraikan Mak, mesti Abah pun glamour macam Mak. Kan mak kamu tu. Sejak jadi artis dekat KL tu, tak tahu ke jalan nak balik kampung? Abah pun rindu kat Mak Tak ada maknanya rindu kat mak kamu tu. Baik aku rindu kat Jonah Gagap tu lagi bagus. Abah lebih rela menduda tau daripada mendengar mak kamu tu beletir daripada subuh sampai ke subuh balik. Abah, malah ni episod pertama dah Mak berlakon. Abah, tengok tu. Mak berlakon dengan nama Hakim.
Sarapan dah siap, Mak Encik? Takkan kau bagi artis popular macam Mak ni makan macam ni je? Ha? Ni otak cara bodoh ni air apa ni? Syak, takkan air kopi bodoh ni kau bagi Mak? Mana boleh Mak minum ni semua? Ha? Mak, ini kan makanan kegemaran Mak dulu ni. Roti canai ni. Dulu sampai mengamuk-ngamuk, bertekak-tekak, bergaduh-gaduh, baling sudu semua. Itu kat kampung. Sekarang ni Mak dah jadi artis popular. Mak nak kena makan ala-ala barat. Lepas tu minumnya mesti kena press oren. Faham tak? Macam mana nak jadi pengurus artis ni? Ni, telefon Mak bunyi. Ini kalau bukan Aaron Aziz yang telefon Mak, Mrs. Zamaru Hisham. Hello? Ha? Ha? Ya ke? Saya tak makan, aku makan. Hey, Alhamdulillah. Ni producer boleh lepas telefon. Dia bagi tahu, itu kan drama yang Mak berlakon tu kan, drama episod tu kan. Dia cakap sambutan luar biasa. Tak sia-sia Syak mengandungkan Mak. Apa? Syak apa jadi pengurus Mak? Kau ni. Jangan macam-macam sangat ya. Ni, pasal drama hari tu meletup, producer tu dapat tender baru. Dia nak offer Mak satu lagi cerita. Tapi cerita hantu lah dia cakap. Apa tajuk dia ya? Pocong di pucung? Pocong. Wah, merabak bulu rambut saya, Mak. Hello, saya Mak. Mak tengah busy. Shooting. Busy like crazy, you know. Nak cakap dengan Mak. Kau ni tak faham ke? Mak tu penat, ha? Kau ni. Azim, ya Allah. Macam tu pocong betul lah, Mak. Sebiji. Ni. Si Debak nak cakap. Sayang, call back later. Mak busy ni ya, call tomorrow ya. I love you, bye. Ada. Mak dah panggil speaking London. Okey, jom. Jaya, stand by. Ni, muka aku berlendir ni. Panggil make artis touch up ni. Make up please. Touch up. Mak nanti mengilai. Ya, aku tahulah. Nak berlakon macam mana kau tak ajar. Cepat, ambil mood ni. Ni pun karya lebih. Puan-puan tak guna. Rasakan kau. Menyusahkan aku saja. Abang, jangan tinggalkan saya, Abang. Abang, jangan tinggalkan saya. Pasal jadi tu, Abang. Abang, sampai hati hianati cinta kita. Kalau macam ni, biarlah saya mati jadi pocong. Bagus, Joya. Bagus. Semua rap.
Joya. Dah habis dah. Dah lah tu dah. Ha? Dah habis. Dah habis? Kat dah? Bagus tak? Dah cantik dah? Dah. Tak apa. Nanti apa-apa nanti saya telefon balik ya. Baik. Mak. Sekarang ni, Mak. Job dah bertindan-tindan ni. Dah banyak sangat dah ni, Mak. Ini tadi ni baru telefon sampai 4 job sekali jalan ni. Jangan cerita sedihnya, romantik. Cerita perang pun ada, Mak. Ni ada satu ni. Cerita komedi. Tapi nak syuting besok. Macam mana ni? Aduh, jadual dah berlaga dah ni, Mak. Ni yang pentingnya ni, siapa pelakonnya? Hero-nya siapa? Kalau bukan Roshamno, Mak tak nak tau. Yang ini besar sikit. Malik Noor boleh, Mak? Apa kau ni? Tak apa. Kalau macam tu, Syah ada idea. Kalau Mak tahu pada dulu jadi artis boleh dapat banyak duit, pada dulu lagi Mak dah jadi artis tak payahlah nak jual kepek kat kampung tu sampai berlengang-lengang ketiak, sampai luka-luka tangan potong pisang. Production ni. Halo? Ya. PM ke ni? PM daripada mana? Melingkup Production? Tak apa. Lingkup pun lingkup lah. Baik. Nak bila? Bentar. Sekejap ya. Saya cari dulu. Saya cek dulu. Boleh. Tapi saya nak beritahu sekarang ni harga dah lain sikit lah. Harga dah up. 10,000 satu telemovie. Boleh? Tak boleh? Mana boleh? Mesti kena boleh. 5,000. Tak boleh. Sekarang ni harga dah naik. Take it or leave it. Bye-bye. Melingkuplah kau. Ni, Mak. Saya nak cerita sekarang ni, Mak. Mak sekarang ni dah diambang popular. Diambang glamour. Mak sekarang ni dah sama taraf dengan Datuk Siti Nurhaliza. Lepas ni ada lagi job-job lain. Jadi duta tu, duta tayar ke apa ke nanti orang bagi tayar kat Mak. Nampak tak? Jadi sekarang ni Mak akan dapat Datuk punya. Percayalah. Wah, Datuk Joya lah macam tu. Itu baru saya cerita sikit je, Mak. Bila dah Mak dah glamour, dah popular ni, harga tak boleh bagi sebarang. Mesti nak kena letak harga tinggi-tinggi. Kena demand. Mak untung, Syak pun untung. Macam, bijak tak Syak ni? Memanglah bijak. Kalau tidak takkan Mak suruh kau jadi pengurus Mak, kan? PM. Halo, dipendekkan cerita sekarang ni, satu telemovie 12,000, episod 20,000. Take it or leave it. No money, no talk. No woman, no cry. Jos, Joya mana Joya? Janganlah kacau. Artis kena pacuan. Tolong aku sebelah. Ya Allah. Kau kenapa nak kejut Mak? Apa juga? Lega. Tak payah mandi. Umur je. Balik aja bawa mandi. Weh, kau dekat sini 5 minit lagi Joya tak sampai. Aku balik. Kita
bakar rumah Joya. Sorry semua, lambat. Hei, kau tahu tak dah berapa jam aku tunggu kau ni? Baru jadi artis sikit. Kau dah mula buat perangai ya? Aku ada popular tau. Kalau macam ni, aku tak ada mudah belakang. Aku dah balik. Aku dah balik. Aku dah balik. Saya minta maaf. Make artis. Touch up. Semua. Rest 5 minit. Dendam yang takkan terpadam. Aku genggam bisa-bisanya. Sehingga kiamat. Joya! Kau dah berlakon ke nak tidur? Takkan makanan macam ni ada? Ha? Kita artis popular tau. Ni nasi lemak apa ni? Nasi lemak bodoh ni. Takkanlah artis nak makan makanan semua ni. Tak kelas lah. Ya. Kalau macam tu sekarang juga datang. Mak, PM dia dah telefon dah, Mak. Bukan Perdana Menteri, Production Manager. Sekarang ni, Mak kena pergi sana. Kita ada drama lain, nak kena syuting. Kau gila kan? Angkat sini tak banyak lagi ni. Mak, nak buat macam mana? Sekarang ni, Mak, baik lari je lah daripada sini. Sebab pelakon dekat sana, Rosyamno. Syak! Syak kat mana ni? Kau ni tinggalkan mak sorang-sorang. Mak dah habis syuting dah ni. Patutnya jadi pengurus kena jaga hati 24 jam tu tak? Bukan menghilang macam ni. Ni orang ramai ni. Nanti dia serbu mak macam mana? Ni mak takutlah jadi artis glamour ni. Ya, susah nak jalan sorang-sorang. Tak dengar. Lain tak clear. Hei! Syak! Hei! Bertuah punya anak. Ni. Syak, kalau mak colourkan rambut mak ni, warna hijau cantik tak kau rasa? Hijau? Dah macam pokok je, Mak. Macam padang bola pun ada. Lebih-lebih lagi kalau muka Mak. Macam semak samun. Biadab mulut kau ya. Habis kalau mak colourkan warna merah?
Joyah bercinta dengan Norma Hakim? Hai. Hai adik-adik. Hai semua. Hai Tuan Director. Joyah. Betul ke kau berskandal dengan Norman Hakim ni? Kau tahu tak, dia tu kan suami orang. Aku tak percaya dia jatuh cinta dekat kau. Sampai kau kata tiap-tiap malam dia telefon rindu kat kau. Mustahil. No comment. No comment. Joyah bercinta dengan Norman Hakim. Menyesal pula rasa aku ceraikan dia. Nasib jadi bubur. Harapan kau pun nak terkubur. Nah, Joyah. 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 Silat. Itu gaya dangdut. One more. One more. Oi, Joyah. Apa hal kau ni? Apa dulu kau buat cerita dengan wartawan? Kau beritahu aku ada fan dengan kau? Apa statement kau bagi ni? Kau cakap, aku telefon kau, cakap aku rindu kau. Apa cerita ni? Adalah. Apa? Sudah mimpi. Gila lah kau ni. Kau tahu tak aku nak kena menjawab macam-macam. Shooting apa ni? Apa benda? Tak, ni antara aku dengan dia. Kau jangan masuk campur. Kau apa PM? Dah hilang akal ke apa? Yang ni yang. Ini dia perempuan yang. Inilah. Inilah perempuan ni. Saja dia buat betul. Saja dia buat. Skandal. Hancur dia mata dia. Sini. Buat yang. Biar. Dah. Orang pelakon. Sabar ya. Jangan apa dah. Kau tahu. Kau baik tarik ni kenyataan kau semula. Kalau tak, aku samar kau. Aku jumpa kau sama. Sama je yang inilah pelakon baru tak ada diri. Kau nak pelakon, ada hati nak cakap sama orang. Ya, aku sama dia. Sama je. Badan dengan muka dia baru nak pelakon. Tak ada diri nak cakap pelakon. Tarik balik Kau jangan masa demo. Engkau tahu aku samar nanti. Dah. Minta maaf semua ni memang ni. Bukan ni. Saya memang nak menafikan sekeras-kerasnya pada umum yang saya memang tak ada apa-apa hubungan langsung dengan si Joyah tu. Gila kerja dia ni Memang saya tahu dia nak menjatuhkan air muka saya, nak menjatuhkan maruah saya, nak malukan keluarga saya. Saya bagi amaran pada Joyah, saya harap dia dengar ni Kalau dia tak tarik balik kenyataan dia tak minta maaf dengan saya akan bawa perkara ini ke mahkamah dan saya akan saman dia dengan jumlah yang besar sebanyak 10 juta ringgit atau rupiah 10 juta ringgit. Ingat tu Joyah. Kena saman 10 juta? Aduh, matilah aku macam ni. Aduh, memang apa nak buat ni? Aduh, ini Syap kau punya pasal lah ni, Syap. Habis aku mana kau cari 10 juta ni? Mami! Tengok ni, Mami. Nampak? Cantik tak? Cantik ke tidak? Mami, tengok. Sebagai manager kepada artis, kenalah menjaga keterampilan. Cantik tak, Mak? Ada macam Selena Gomez. Mami? Pasal lah tau, Apa lagi yang aku boleh cabut? 10 juta tu tak 10 juta? Ini bukan salah Syah. Ini salah Hakim.
Macam mana? Aku cuma nak bagi tahu kamu, tolong ubah skrip ni balik. Aku nak watak Joyah itu dimatikan. Kalau boleh, dia keluar rumah aja kena petir. Lepas tu, kau tukarlah dengan heroin yang lain. Okey? Alright. Bye. Joya. Hari ni last day, last scene. Disebabkan kontroversi itu, stesen TV tak nak Joya berlakon lagi dalam drama ni. Jadi watak Joya terpaksa dimatikan dan Joya di blacklist. Apa dia? Geng! Kita ubah skrip, ubah scene. Kita buat scene Joya keluar rumah kena pandang peti. Prop, buat efek pandang peti kau-kau punya. Saya ni pesilat. Pesilat boleh mengelak. Mana boleh mati kena sama peti? Joya, jangan banyak cakap lagi. Hari ni last day kamu. Guys, let's shoot. Hai, Mak. Awal balik. Bukan Mak ada duduk posisi. Tak Mak. Apa fashion rambut ni, Mak? Berserakah semacam ni. Mak buat cerita hantu saka ke apa? Kau diam! Semua ni kau ni patah tau! Sekarang ni Mak kena sama 10 juta. Mak, sekarang ni Syak dah fikir betul-betul dah. Dah fikir baik-baik dah. Sekarang ni ada satu cara untuk kita selesaikan masalah ni. Kita buat permohonan maaf secara terbuka. Syak akan telefon wartawan-wartawan untuk buat satu sidang media. Macam, pandai tak Syak? Apa yang Mak nak cakap dengan wartawan tu nanti? Mak cakaplah apa yang Mak buat tu semua tu hanya gurauan semata-mata. Tak ada kena-mengena dengan hidup atau mati. Berjenaka, bergurau, gelak ketawa, si lucu. Amboi, sedap mulut engkau je berhibur semua ya. Aku nak menjawab ke tak? Rasanya itu je lah satu caranya pun. Atau Mak kena samanlah 10 juta dekat mahkamah dan masuk penjara. Macam mana ni? Lama dah tak syuting ni. Sian, telefon ni dah lama tak bunyi. Hello, Pak Amit. Halo, Joya. Pak Amit dah panggil saya berlakon ni. Saya tengah free ni. Mana deh? Alah, Pak Amit, panggillah saya berlakon. Saya dah lama tak syuting ni. Alah, dapat watak kecil-kecil pun tak apalah, Pak Amit. Pak Amit, besok-besok kita mula, Pak Amit, Aku nak engkau keluar daripada kereta aku tu. Ada artis lain nak duduk. Lebih cantik. Macam mana ni, Syak? Dah tak ada orang panggil Mak syuting lagi ni. TV stesen pun dah tak nak panggil Mak berlakon lagi. Macam mana ni? Bukan setakat stesen TV, Mak. Sekarang ni surat khabar, Facebook. Semua hantar, Mak.
Syak dah tak tahu dah letak face Syak kat mana lagi dah. Ini semua punya pasal, tahu tak? Kau punya idea lah nak buat kontroversi lah. Demokrasi terpimpin lah. Semua kau punya pasal ke tidak mak tak jadi macam ni. Sekarang mak yang susah tau. Pak Amir pun dah cakap. Kita boleh duduk dekat kondo dia ni sampai besok je. KL ni kat mana lagi kita nak duduk? Dah lah syuting dah tak ada. Mak. Nak tak nak, Syak terpaksa buat satu keputusan yang Syak sendiri pun berat rasa hati nak cakap ni, Mak. Tapi Syak terpaksa juga cakap. Apa dia? Cakap je lah. Kita kena balik kampung, Mak. Dah kurang oksigen sangat ni. Alah, kau ni. Banyak sangat cakap. Jalan. Jalan. Ini campur berat dosa ni, Bek ni. Ni bukan mak saya. Saya tak mengaku ni mak saya. Siapa tu? Diam. Adik kau. Dah sampai. Allah. Mak, dia berindu kat Mak. Setiap masa, dia buat syuk tengok je drama Mak. Ya, Mak pun rindu juga dekat engkau. Ni kenapa badan makin debab ni? Kenapa badan kau ni bagai dipampam badannya? Mak nak tahu, Abah pun rindu dekat Mak. Ada lagi orang tua tu? Sabarlah. Yang sudah tu sudah, Mak. Joya? Selalu saya dengar nama itu lah. Ya, namanya sekarang ni tengah naik. Tapi disebabkan kontroversi itu, dia malu dan lari balik kampung. Kita boleh buat duit lah dengan orang itu. Kita gunakan kontroversi itu. Hai, artis popular balik kampung. Nak sign? Sini. Artis balik kampung ke? Artis kontroversi tahun 2012. Tengok. Cantik tak? Cantik tak? Cantik. Aku pun cantik. Nak sign? Nak. Sini. Artis kontroversi tahun 2012. Tengok. Cantik tak? Cantik tak? Cantik. Sabarlah Joya. Walaupun ramai orang benci Joya, semua orang kutuk Joya, surat khabar, TV semua hentam Joya. Tapi abang sentiasa menyokong Joya. Abang sentiasa bangga dengan kejayaan yang Joya dah kecapi dan nikmati.
Joya banyak buat silap dengan abang. Joya hanyut dalam dunia glamour. Joya, semua orang pernah buat silap. Abang pun ada buat silap juga. Silap abang tinggalkan Joya, pergi buat rumah lain. Tapi tak jauh lah, situ je. Sebab apa tau? Sebab abang nak tengok Joya juga. Tak dapat tengok Joya, dapat tengok bumbung rumah pun jadilah. Joya, kita baikilah kesilapan kita yang lalu. Kita bina hidup baru. Rasanya masih belum terlambat. Macam mana nak buat sekarang ni? Semua kampung benci mak sekarang ni. Nak pergi kedai beli garam pun dah susah. Orang sana mengata, orang sini mengata. Bila sedia baju kena baling telur, bila pergi pasar malam nak beli ikan pun orang dah tak nak jual. Tak tahulah apa nak jadi dengan hidup mak ni. Bab pergi sekolah pun kena ejek. Kau pun? Kau tu daripada dulu lagi kena ejek, bukan sekarang je. Tapi inilah, Mak. Pepatah ada mengatakan, pandai buat, pandailah tanggung. Bukan takat mak aja yang malu tau. Saya sebenarnya pun malu tau. Mak tu ada juga keluar rumah. Saya ni tak keluar rumah langsung. Tapi sebenarnya, Mak, rasanya Syak ada cara untuk menyelamatkan masalah Mak ni. Apa lagi cara kau? Ha? Bukan sebab mak ikut cara kau ke selama ni menjahanamkan mak punya ni, kerja mak ni. Ha? Sampai dah 1 sen pun kita dah tak ada. Sampai kena balik kampung. Ni apa lagi cara kau ni? Cara demokrasi apa lagi ni? Ini bukan demokrasi. Demo lo ni tak serupa dulu pun bukan. Tapi... Nindia! Macam, jangan nampak peleceh. Nampak? Joya, artis yang tak sedar diri dulu, sekarang sudah sedar. Ada kerja lain lah. Tak payahlah beria-ria, no. Mak sudah tak popular. Cepat. Aduh. Jap dah, sekejap lah. Hei, kau ni tu pun tak boleh tunggu dah. Nak marah je. Iyalah. Kata dah insaf nak minta maaf. Iyalah. Tengah cari turun tak jumpa tadi. Nah, makan ni. Siapa pula tu, Mak? Entah. Seniman bujang lapuk. Mak, inilah dia, Mak. Tolong motosikal ni, bang. Datuk Aziz Sata. Penerbit dan pengarah filem terkenal, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cik Joya, ya?
Ya, saya. Senang hati saya. Rupa-rupanya dapat juga jumpa Cik Joya. Ya. Cik Joya, kedatangan saya ni sebenarnya nak melamar Cik Joya. Apa? Bukan nak kahwin. Saya nak melamar untuk Cik Joya berlakon 2 filem baru saya yang berjudul Joya Dolok Motor. Yang satu lagi Janda Terus Berlapuk. Suka? Suka Dato'. Saya pun boleh berlakon. Itu Lebah Kubur, Sudin. Bukan awak, mak awak. Boleh ke? Nak. Ish, Joya. Kupikirkan dah insaf. Rupanya haram. Makin glamour lah kau ya, Joya. Lepas ni cerita apa pula ya pasal Joya? Tunggu.